Okey, Assalamualaikum dan hai semua. Okey, baiklah. Ini merupakan satu video yang pertama saya. Jadi, kali ini untuk video yang pertama saya akan buat satu video challenge. Bukan saya yang makan, tetapi kawan saya yang makan. Sebab dia kata, yelah, dia pantang dicabar. Jadi, kita tengok macam mana. Dia akan makan satu benda yang paling pedas sekali kat Malaysia. Jadi, kalau nak tahu macam mana, kita tunggu selepas ini. Check it out. Hai, untuk hari ini kita akan cuba lah. Kawan saya akan cuba yang pedas sekali. Okey, tengok. Kiri. Masa tak? Macam ni? Macam mana rasa Iri? Sabarlah. Okey. Ni kali kedua saya makan. Okey. Benda ni. Tengok ah. Tengok sikit yang Indomie sambal. Kita tengok. Ini dia punya sambal dia. Okey, silakan Iri. Tak apa. Silakan. Baca doa dulu. Baca doa dulu, Iri. Macam mana perasaan? Kita gemuruh dan takut sikit lah. Okey, makan je. Rasa. Tak nak satu-satu dulu terus je. Tak nampak Iri. Sekejap, kita tukar mode. Rasa sini. Okey Iri. Kontrol macu sikit. Kita makan. Alright. Tak buka sini. Okey. Macam mana? Tak pedas kan? Kicil je lah. Apa yang pedas sangat Iri? Apalah pedas sangat. Sedap je. Awal lagi Iri. Banyak lagi tu. Habis kan? Apa, sambil-sambil kamu makan tu, baik aku makan dulu lah. Masa tak rekod Iri. Masa Tak apa Iri. Ini masa cetak Apa Iri? Kamera ni aku fokus kat kau je. Jangan gerak kan. Sambal ni mana dia? Tadi ada bukan ada? Sambal Laju sikit. Challenge balik pun cari tandas lagi. Merah punggung kamu. Jangan minum air. Laju Iri. Paling pedas ni. Pecah rekod ni. Kurang 10 minit makan. Sikit lagi. Boleh. Silakan. Kan. Habis sikit lagi separuh. Lek ni. Kau tengok macam sikit. Amboi. Tak payah mencari tanda lagi. Betul. Tak apa. Oi, bukan main banyak
Bukan. Bukan untuk kaki. Kosong aja. Air kosong, nak air kosong. Okay, jap. Parah ni lagi. Habiskan sikit lagi. Ingat bawah 30 minit. Orang tengok. Okay. Berlagak lagi. Okay. Jadi sikit je. Jadi baru 4 minit. 4 minit. Kalau kau dapat 10 minit ni, pecah rekod ni. Kau makan sekali je terus. Aku rasa kau terberak balik ni lagi. Amboi. Mana nambah? Banyak tu, air masak tu. Lihat lu ni. Sikit lagi. Tak banyak. Separuh je. Habis kan? Boleh habis kan? Boleh. Take time je. Ini ais ada lagi. Teruk sangat pedas ni. Dah. Tak pedas. Macam mana? Pedas sangat ya? Bukan makan air. Tadi belagak. Bukan main. Belagak. Ni kalau aku makan ni sikit aku ni. Sikit ni. Dah tak ada yang sambal je. Ke ada lagi? Campur. Kau tak boleh cakap. Tak boleh cakap ya? Oh, fikiran terganggu ya? Habis. Habis sikit lagi. Kau habiskan ni je cukup. Daging-daging dia. Boleh. Boleh dia. Apa? Kau ada lagi? Ada. Sambal ni. Wow. Sikit. Boleh je tahan. Weh, pedas ni. Aku baru sikit. Aku baru usik sikit. Jari aku dah mengetong. Kemain ni Ri. Nambah air. Dah tengok. Boleh. Jauh sikit. Pening kepala Ri. Kita makan ni boleh? Tak apa Ri. Relax lah. Sebelum tu saya nak promote saya punya makanan ikan dori. My favourite. Ikan dori. Okay, sambung. Apa ke? Eri nak komen apa? Dia punya ni. Komen ni, komen. Ya, saya sedap lah. Kan? Dia punya ni. Betul lah. Bibir saya tebal. Kan? Oi. Tapi lagi cepat daripada yang saya dulu. Yang dulu lagi lambat lah. Makan sejam. Ni sekarang berapa minit? 5 minit kan? 6. Sekarang dah 8 minit dia. Awal lagi. 8. Kau nak pecah rekod kan? Aku rasa ni kalau pecah rekod ni YouTube semua setengah jam. Tengok man. Ya, saya dulu saya habiskan dulu. Boleh. Hingus lah. Rugi tak habis kan? Payung mamai kan? Ni bukan selalu. Tak pedai-pedai ni. Kamu dah lah exam. Sampai yang? Sikit je. Sikit je.
Ini 100 prime. Dah, habis. Ke dia kurang ke melekat? Okey. Okey ke? Wah. Tu dah tak ada sambal dah kan tu. Dah tak ada dah tu. Rasa tadi dia punya tu ke bawah dia lagi. Tak ada sikit lagi. Dah boleh lah. Dah relax je. Itu sekali ngap je. Terlewa ngap. Bukan gosok. bukan. Kena ingat lagi lepas habis kena jilat tu. Bukan. Kosong tak? Oh, kau. Sama. Dua jam itu kosong. Okey. Pergi tambahnya. Kita buat kainan. Tambah mayonis kat dia. Bukan. Buat mayonis. Buat coleslaw. Macam Mary. Kita tambah sikit lagi. Bisa betul tak? Aku dah tak larat ni. Aku tak larat. Air. Botol apa kat sini? Bukan. Tak tengok lagi yang sekarang ni baru 12 minit. Aku rasa aku dapat habiskan 15 minit sikit lagi. Aku tengok dekat YouTube tak ada pun sampai paling common 20 ke 30 minit. Ini kalau aku dapat habiskan ni, bapak lah. Licin bye. Belum 15 minit lagi. Aku rasa pecah rekod ni, Ri. Licin. Ni tak pedas pun banyak lagi ni. Memang padu lah, Ri. Nanti dah habis, Ri, tunjuk lidah. Macam pivot tu. Nanti esok-esok aku upload lah. Aku edit sikit. Macam ni, Ri? Okey. Habis, Ri? Habis 13 minit. Wow. Tunjuk lidah sikit, Ri. Lidah 13 minit. Pecah rekod. Hebat, Ri. Okay. Settle Macam mana komen? Jangan lupa datang sini macam mana? Guys, jangan lupa datang sini di Subscribe. Best. Okay, setakat ini saja saya punya review untuk kawan saya. Okay, jangan lupa datang sini. Salt and pepper memang best. Makanan dia sedap-sedap. Memang kenyang. Padu. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.